Ada yang tanya macam mana aku transfer data, aku editing video. So usually aku pakai SSD. So ini adalah a few SSD yang aku ada. Aku jarang lah beli SSD tu dah siap. Aku selalu beli SSD NVMe. Kemudian aku beli enclosure dia macam ni. So aku ada 3 jenis. So this one, dalam ni SSD, saiz dia kecil. Aku tak ingat nama dia apa, tapi dia SSD yang digunakan dalam Steam Deck, ROG Ally. Aku suka yang ni sebab dia ringan dan aku boleh connect dekat phone dan aku boleh connect dekat laptop. Kalau nak tahu rupa SSD ni macam mana, macam this one. Okay. Inilah rupa SSD tu. Korang ikut je instruction enclosure tu dan korang boleh pasang macam ni lah. So, kenapa pakai SSD? Based on bacaan aku, SSD ni dia lebih laju. Transfer file lebih laju. Ada yang 1 gig per second. Depend on SSD yang kau guna. Lebih preferable lah. So, kalau korang nak beli enclosure, dekat beg kuning tak ada exactly enclosure yang aku guna. Tapi, so far aku pakai lain-lain pun lebih kurang sama je. Korang boleh dapat enclosure ni dekat beg kuning.